Dah. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana telah menghadiri program Aksara Pintar Mencipta Puisi Bersama AI. Okey, program ini dijalankan bagi tujuan melaksanakan tugasan subjek sastra cyber bagi tugasan projek bersama komuniti. Okey, jadi sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, saya Fatma Numaisarah, boleh panggil Fatma, dan saya bersama seorang lagi ahli kumpulan saya iaitu Saya Aisyah Mimi binti Zamri. Boleh panggil Ain. Okey. Jadi kami merupakan ahli yang in charge dalam bahagian menjalankan program ini. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita mulakan program ini dengan arahan terlebih dahulu. Okay, jadi silakan Ain. Okey, so tugasan anda adalah menghasilkan satu puisi ringkas 2 hingga 3 rangkap sahaja bertemakan AI. So masa yang akan diberikan hanya 30 minit. Anda diwajibkan untuk menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT atau Gemini untuk cari idea, pilih kata puitis yang lebih puitis atau irama yang sesuai lah. So apabila dah selesai tugasan ni, boleh hantar dekat chat box dekat bawah. So lepas 30 minit, kita akan minta beberapa orang untuk kongsikan hasil puisi tersebut di ruangan chat dan ceritakan sedikit pengalaman menggunakan AI tadi. Okey, terima kasih Ain. Okey, kalau ada siapa tak faham atau ada apa-apa nak tanya, boleh je bertanya pada bila-bila masa. Okey, jadi semua dah bersedia ke? Dah. Okey. Saya present timer sekejap Okey, jadi saya dah paparkan timer untuk mudahkan semua. Okey, jadi semua dah boleh mulakan perhasilan puisi anda. Okey, good luck. Dan saya dah hantar Encik Fatimah. Saya dah hantar. Okey, masa tinggal lagi 10 minit. Semua dah hantar ke? Dah ada yang belum? Ya. Okay, so dah nak habis masa. Lagi beberapa saat. Okay, so semua dah hantar kan? Jadi terima kasih kepada kerana telah menyiapkan tugasan ini dengan baik. Kita boleh teruskan kepada refleksi setiap peserta. Ya, boleh. Jadi kepada semua peserta, saya nak minta wakil sesiapa sahaja untuk bercakap dan berikan pandangan atau feedback masing-masing. Kalau ada yang memalu nak bercakap tu, boleh je lah hantar feedback dekat chat spot dekat bawah tu. Okay. So, siapa boleh nak bercakap dulu, silakan. Okey. Pada refleksi saya, daripada aktiviti ni, saya sedar yang AI ni macam ChatGPT ke, Gemini ke dan lain-lain ni sebenarnya dia lebih kepada alat bantu lah. Dia bukan untuk gantikan kreativiti kita. Dan ni memang memudahkan proses nak fikir idea tu, especially masa kita brainstorming tu. Jadi bila masa yang diberi agak singkat, jadi AI ni dia sangat bantulah untuk jimatkan masa kita. Tapi pada masa yang sama, kita still kena guna idea dan gaya sendiri supaya hasil tu dia lebih lagi daripada kita sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana bagi feedback. Safina. Seterusnya ada siapa lagi nak bagi feedback? Saya. Okey, bagi saya, AI ni dia membantu untuk pemilihan kata puisi ataupun lebih tersusun. Tapi saya sedar bahawa cadangan AI tu kita tak boleh guna sepenuhnya. Maksudnya
kita kena proses ataupun tapis and check balik lah untuk jadikan POC kita tu lebih tersusun and lebih bermakna. Itu je. Wah, menarik pandangan kamu Fatihah Aisyah. Okey. Okey, siapa-siapa lagi nak bagi feedback kepada program kami? Silakan. Saya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, penggunaan AI dalam dalam membuat puisi sebentar tadi sangatlah menarik sebab dia membuka perspektif baru kepada saya dalam menghasilkan sesuatu perkara. Jadi melalui program ini ataupun aktiviti ini, saya belajar bahawa penggunaan teknologi dan juga seni boleh menghasilkan karya yang relevan dengan dunia moden ini lah. Seni itu bermaksud pembuatan puisi dan teknologi itu melalui penggunaan AI tersebut. Itu saja daripada saya. Oh, bagus. Terima kasih Nurul Sakinah. Okey, ada lagi? Tak ada dah kan sebab lagi 2 orang hantar dekat chat box kan? Okey, mereka dah hantar feedback mereka dekat chat box. Okey, baik. Jadi semua dah pun selesai. Terima kasih kepada semua yang telah menjayakan program anjuran kami ni. Tanpa sokongan dan kerjasama komuniti siapalah kami di sini. Kami berharap program ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam memastikan sastra lama terus dihargai dan tidak dilupakan walaupun berhadapan dengan kecanggihan teknologi AI masa kini. Oleh itu, kejayaan program ini merupakan hasil usaha bersama yang amat kami hargai. Terima kasih semua. Terima kasih semua atas pelibatan dalam program kami. Semua boleh bersurai. Terima kasih. Terima kasih.